Sanusi! Ang kena aku tu Sanusi! Kalau mereka berhasrat untuk berkawan, buatlah cara mahu berkawan. Bukan menyentuh perkara yang lain. Dan kalau boleh, sehingga hari Sabtu nanti, kita ada 6 hari lagi, saya ingat eloklah beliau sibukkan diri beliau mentadbir negeri Kedah. Tak perlu datang Negeri Sembilan lah rasanya. Ya. Biarlah kita manage Negeri Sembilan. Malu! 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 Wih! Dia kata tak yamai Negeri Sembilan duduk di Kedah je. Wih! Malu wow! Datuk Seri Zahid, tanggunglah. Jenuh penin BN lepas ni. Kami dah rasa dah, kami dah lalui dah. Kan? Lepas ni BN tanggunglah. Sepatutnya Datuk Seri Zahid kan buat pakatan dengan Bersatu, bukan dengan depa. Depa ni punca Perikatan Nasional kalah dekat Johor tu, punca depa lah. Mulut depa lah. Tu baru seorang Datuk Seri Zahid. Lepas tu presiden dia tak keluar lagi. Tu tak campur lagi dengan Presiden Wawasang tu. Kan? Dia duk keluar nampak. Presiden Wawasang pun duk keluar macam-macam dah. Kan? Perbana lah. Kan? Perikatan apa? Barisan Nasional lah. Kan? Kepada orang-orang BN, orang Barisan Nasional. Hampa jenuh penin nak menjawab dengan rakyat lepas ni. Percayalah. Percayalah. Itulah politik yang mereka bawa. Tak boleh. Rakyat Malaysia tak boleh. Dekat Malaysia ni tak boleh. Kita kena jaga semua kaum. Sekarang ni di Malaysia, hang tak boleh ketepikan. Hang tak boleh utamakan satu kaum. Tak boleh. Okay? Nak jadi pemimpin, kena jadi pemimpin untuk semua kaum. Yang tu lepas tak boleh. Okay? Yang itu lepas tak boleh. Percayalah. Orang BN, Barisan Nasional, hampa jenuh penin nak menjawab dengan rakyat lepas ni. No? Ingat MCA dengan MIC tak mau depa nak masuk Perikatan Nasional hari tu. Tapi disebabkan ada depa tu yang depa tarik handbrake, tak mau masuk. Nampak tak apa jadi sekarang? Tapi Barisan Nasional pula pilih untuk bergabung dengan depa. Tak lama hancur. Percayalah. Buat rakyat Malaysia, pilihlah Bersatu. Kerana Bersatu akan menjadi parti yang membela semua kaum di dalam Malaysia ni. Percaya dan yakinlah dengan Bersatu. Ini bukan baru-baru nak mencuba. Selama Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri masa PKP, dia jaga semua kaum. Tengok balik, ingat balik, renung-renungkan. Betul tak apa yang saya cakap? Assalamualaikum.